Dia dah berdiri, Allah, dia confirm dia tak angkat tangan sebab dia tak perasan tadi kan. Allahu Akbar. Makmum subhanallah, subhanallah. Imam kata susah-susah aku duduk baliklah. Tuan-tuan, untuk elak imam celaru, tuan-tuan tak payah sebut subhanallah lah kalau imam tak duduk tahiyat awal tu ya. Imam terus bangun je, ikut je lah, tak payah sebut subhanallah. Takut nanti imam tu jadi blur, dia turun balik. Dia dah berdiri, Allah, dia confirm dia tak angkat tangan sebab dia tak perasan tadi kan. Allahu Akbar. Makmum subhanallah, subhanallah. Imam kata susah-susah aku duduk baliklah. Jadi bila dia duduk balik tu solat dia batal. Jadi lintang bukang kitanya ya. Jadi buat dek lah ya. Tak payahlah jaga subhanallah tu. Ya. Lain dengan makmum. Makmum solat tutup mata. Sujud kedua ni jadi dengar suara imam Allahu Akbar. Dia jenis tutup mata ni sebab panjang tadi dia pun bangun lah. Bangun-bangun buka rupanya imam at-tahiyat. Imam duduk tapi Allah banyak panjang. Jadi makmum ni boleh turun balik. Dia turun balik untuk baca tahiyat. Imam tak boleh, makmum boleh. Sebab mengikut imam. Itu cerita kita dah lepas dari itu kerana mengikut imam. Ya. Kalau kunut macam mana tuan? Rabbana wa lakal hamda. Allahumma hdina fi man hadait. Jadi makmum dah buat apa? Dah sujud. Makmum boleh naik balik untuk kunut dengan imam. Ya. Kalau imam dah sampai bawah, subhanallah, subhanallah, 7-8 orang subhanallah, imam, dia pun bangun batal. Tak ada ya. Solat seorang sama macam imam tadi kan. Umi solat kat rumah, Alung Angah dah solat dah. Umi solat lambat sebab Umi masak tadi kan. Tak baca tahiyat awal, bangun rakaat 3. Angah kata tak tahiyat awal ke Umi. Umi pun turun balik, batal solat.